Tak ada dalil pun dia orang percaya. Ni cerita percaya kepada khurafat ni bukan hanya zaman jahiliah, zaman kita pun ada. Saya cerita dulu dalam kuliah, orang Melayu punya khurafat lagi dahsyat. Nak pergi tanam muri kena tanam dengan pensel. Nak pergi tanam muri kena tanam dengan paku. Kata pasal apa tanam dengan pensel ustaz? Tanam dengan pensel ni sebab nak bagi dia pandai kan. Nak bagi dia pandai menulis, nak bagi dia pandai membaca, jadi tanam dengan pensel. Kita kata ketinggalan zaman kalau macam tu. Kita kena tanam dengan iPad dan laptop sekali. Kerana up to date zaman ni. Tu masalah, kita banyak percaya kepada khurafat. Benda ni diwarisi daripada zaman jahiliyah. Orang jahiliyah yang nak buat khurafat ni. Tapi orang yang nak menentang ataupun orang yang nak memperbetulkan kepercayaan karut. Khurafat ni kepercayaan karut yang tidak ada dalil. Orang yang nak menentang benda ni akan dilabel macam-macam lah. Akan dilabel sebagai orang yang buat kacau dalam masyarakat. Tapi sebenarnya yang menentang khurafat ni, orang yang pertama yang menentang khurafat ni Nabi je. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata apa? La adwa wala tiyarata wala hamata wala safara. Tidak ada kepercayaan penyakit yang berjangkit di dalam Islam dengan makna berjangkit dengan sendiri tanpa izin Allah. Wala tiyarah, dan tidak ada kepercayaan sial. Tidak ada kepercayaan sial majal di dalam Islam. Wala hamata, dan tidak ada kepercayaan hamah. Hamah ni dikatakan burung. Bila bunyi burung, ada orang nak kena, ada orang nak meninggal, orang jahiliah. Wala safara, tidak ada kepercayaan bulan Safar membawa bala. Dan tuan-tuan, benda ni kadang-kadang ustaz-ustaz pun duk percaya. Kalau nak kahwin jangan bulan Safar, nak pindah rumah jangan bulan Safar. Pasal apa bulan Safar tak boleh? Sebab bulan Safar bulan bala. Pasal apa tak boleh kahwin bulan Safar ustaz? Nanti bercerai cepat. Ada orang kahwin bulan Syawal, 6 bulan je kahwin, cerai juga. Tak pun tunggu bulan Safar. Bahkan kita ahli sunnah kata apa? La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kita melainkan apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk kita. Jadi kita mau buang perkara-perkara kharut, perkara-perkara khurafat dalam masyarakat kita. Serupalah kan. Kadang-kadang kita pun duk buat juga. Orang yang hafal Quran lalu bawah penyidai, tak boleh. Sat lagi lupa. Duduk atas bantal nanti bisui punggung. Ini semua khurafat. Percaya kepada sial. Percaya kepada sial, percaya kepada khurafat, sedangkan tidak ada dalil. Mesti buang daripada pemikiran ahli sunnah. Mesti buang. Tak apa ustaz, kita semua nak bagi dia orang takut. Sebab bantal ni tempat untuk letak kepala, bukan letak bawah punggung. Nak didik betul-betul. Nak didik, kita bagi tahu bantal ni untuk letak di kepala, bukan letak di punggung. Tak elok. Selagi kita buat benda ni akan dijadikan sebagai kepercayaan. Bukan ke zaman Nabi Nuh alaihi salam, sebelum Nabi Nuh diutuskan menjadi rasul, bukan ke mereka kaum Nabi Nuh buat patung asalnya nak semangat untuk ibadat. Patung orang soleh, bila orang soleh mati mereka buat patung sebab orang soleh ni guru mereka, nak semangat ibadat. Tengok patung ni baru semangat. Dan akhirnya patung itu disembah. Lepas generasi kepada generasi yang berikutnya, disembah patung tu hanya semata-mata kerana kejahilan. Kita buat satu benda asal nak mendidik, tapi lama kelamaan dia menjadi akidah. Lama kelamaan dia menjadi kepercayaan. Tambah pula dibubuh dalam drama. Pinggan pecah tanda ada musibah nak datang. Tapi kadang-kadang musibah datang dalam keadaan pinggan tak pecah pun. Tak ada pula orang fikir, tak ada pula pinggan pecah hari ni. Syaitan telah masuk untuk menyesatkan kita di dalam akidah.